Mak, skim pelaburan tu macam scam lah. Baik Mak keluarkan duit tu cepat-cepat. Nanti kena tipu macam mana? Kau apa tahu? Skim ni tak pernah rugi. Longka tu dah 10 tahun jadi jiran kita. Takkanlah dia nak tipu kita. Bank pun tak bagi interest tinggi tu, Mak. Yang luar punya skim pun mana mungkin boleh. Mak mungkin nampak untung dividen tapi sebenarnya orang tu nak tipu, nak makan duit Mak. Yang kau ni susah hati sangat orang tua macam aku ni nak dapat duit lebih. Kenapa? Kau habiskan duit anak aku, sekarang ni kau nak halang aku daripada dapat duit lebih pula. Apa niat kau sebenarnya ni, ya? Mak, apa cakap macam ni, Mak? Rina cuma risaukan Mak kena tipu je. Malaslah aku nak cakap lagi. Duit aku pun sukalah. Tak payahlah kau nak masuk campur. Bising-bising ambil juga. Rina. Tadi akak nampak mak mertua kamu dekat tepi sana tu, ha. Nangis tak esak-esak. Tak tahulah kenapa. Nangis? Yelah. Aku pergi tengok. Tolong tengok dekat rumah aku ni. Alang-alang kau kat sini. Tolong sedang pokok aku, Tak aku buat jadi tukar kebun dia. Kenapalah malang je nasihat aku ni. Kesianlah kan? Dengar cerita, dia masuk skim pelaburan longka tu. Sekarang ni 1 sen pun tak boleh keluar. Alah, longka cabut lari dah. Confirm dia menipu tu. Habis duit orang-orang tua. Kejam betul. Tak ada hati perut. Mak, tunggu Mak. Macam nak bangun. Duit aku dah hilang. Macam mana aku nak teruskan hidup? Okey, dah tak ada apa-apa benda nak tengok dah. Balik. Semua balik. 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 Balik ah. Ini kan kedai saya. Oh. Ya Mak, tak payah nak drama-drama lagi dah. Orang dah balik dah. Jom, bangun. Jom, bangun. Aku tak nak bangun. Bukan kau yang kena tipu. Kau datang nak gelakkan aku ke apa ni? Yelah, Mak. Selama ni kan Mak selalu cakap kalau ada masalah apa-apa, ada hal apa-apa, Rina tak ada hak nak masuk campur kan? Ni berdrama pagi-pagi ni dah makan ke belum? Rina buat sarapan. Jom. Makan. Aku dah apa sangat ke nak tumpang makan rumah kau? Oh, tak lapar Okey, tak apa.